Aku Yusuf. Aku masih ingat kejadian hari itu. Di hadapan semua orang, aku gagal. Sejak hari itu, setiap kali aku mahu mencuba, aku mula merabui diri. Itulah saat yang mengubah hidup aku. Ish, gagal lagi. Kenapa susah sangat ni? Mungkin mereka betul. Mungkin aku memang tak mampu. Aku tak boleh putus asa. Aku kena berlatih lagi dan lagi. Yes, berjaya akhirnya. Tapi, kenapa hati aku masih takut? Ibu, kenapa nak lain? Ya Allah, tolong. Anak saya tercekik. Tolong. Ada siapa boleh bantu? Hah? Ada budak tercekik? Aku boleh bantu. Aku perlu bertindak sekarang. Kena beranikan diri juga. Berhenti! Jangan masuk campur! Kau tu budak lagi! Jangan sentuh dia! Bagaimana kalau aku gagal lagi? Bagaimana kalau mereka betul? Bagaimana kalau aku memburukkan keadaan? Tidak, aku tak boleh terus takut. Kalau aku diam, siapa yang akan bantu dia? Maaf Encik, izinkan saya cuba membantu. Saya tahu cara membantu mangsa tercekik. Baiklah, cepat pergi selamatkan dia. Tenang Yusuf, tenang. Kau boleh. Satu langkah demi satu langkah. Aku boleh buat. Aku berjaya lah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih selamatkan anak makcik. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama makcik. Saya cuma melakukan apa yang patut.